kena gout ni dalam usia yang sangat muda. 23 tahun I dah kena gout. Because of masa tu saya tak jaga pemakanan. So gout saya ni berlarutan selama 11 tahun. So dia up and down lah. Tapi masih ada lagi lah all that time. Then saya kenal Alora ini especially BE lah 2022 bulan 12. Masa tu saya kena gout attack. So untuk nak tahu keberkesanan produk-produk BE ni, saya bermula dengan Alora Socks dahulu. Hanya socks sahaja. Okey, masa tu mampu beli socks sahaja. So saya pakai dan kurang daripada 48 jam. Masa tu saya kena gout kronik Kurang daripada 48 jam saya punya kesakitan tu makin lama makin reda. Okay, sebab kalau kita tak pakai selalunya, kalau saya bergantung kepada ubat dan sebagainya, kesakitan yang saya tanggung ni adalah 72 jam. Saya tak boleh tidur Saya tak boleh tidur sebab sakitnya sangat-sangat sakit. Every time, every second, dia takkan surut. Jadi bila saya pakai Alora Sock buat pertama kali, saya rasa macam, apa yang ada dengan Alora Sock ni? Dia ada jin ke? Dia ada apa kan? So masa tu kita tak ada knowledge berkenaan dengan stokin. Masa dari itu saya terus pakai and even though my uric acid pun tak turun, it's okay untuk saya